Humairah berbaring di atas katil dengan kaki terjulur, memandang kakinya yang berbalut. Sejak pulang dari klinik, hatinya resah. Dia tertanya-tanya mengapa dia berkelakuan manja dengan Amiruddin, sedangkan dia sepatutnya membenci lelaki itu. Pintu bilik terbuka dan Amiruddin masuk membawa dulang makanan. Dia memberitahu bahawa Mirna telah menggoreng mi untuknya. Amiruddin duduk di sisi istrinya dan bersedia untuk menyuapkannya. Humairah terkejut, mempertikaikan mengapa suaminya ingin melakukannya. Amiruddin dengan tenang menjawab bahawa dia memahami keadaan istrinya yang sedang sakit dan tidak akan salah faham dengan kemesraan sesaat itu. Kata-katanya membuatkan Humairah tersentuh, walaupun dia enggan mengakuinya. Dengan perlahan Amiruddin menyuapnya dan tanpa disangka Humairah makan dengan berselera. Dia memang suka dimanjakan. Setelah selesai makan, Amiruddin menuangkan air ke dalam gelas dan menyerahkannya kepada istrinya sebelum menghabiskan baki makanan yang ditinggalkan Humairah. Wanita itu terkejut dan bertanya mengapa suaminya memakan sisa makanannya. Amiruddin dengan tenang menjawab bahawa itu bukan sisa, tetapi makanan istri sendiri, dan membazir itu tidak baik. Selepas itu, Amiruddin menyuruh Humairah mengambil ubat, tetapi wanita itu merungut kerana tidak suka ubat. Namun, dia tetap menurut. Malangnya, sebaik sahaja menelan ubat, dia merasa mual dan terus ingin muntah. Tanpa berlengah, Amiruddin menggendongnya ke bilik air, tetapi sebelum sempat sampai, Humairah sudah termuntah di badannya. Malu, Humairah meminta maaf, tetapi Amiruddin dengan santai mengatakan itu bukan masalah besar. Dia kemudian membantu membersihkan istrinya dengan penuh perhatian. Melihat keadaan suaminya yang masih memakai baju terkena muntah, Humairah menyuruh Mirna mengambil baju Datuk Malik untuk Amiruddin. Namun lelaki itu enggan memakainya kerana merasakan baju itu terlalu mahal dan tidak sesuai untuknya. Humairah tetap berkeras mengatakan bahawa dia tidak kisah jika baju itu rosak. Amiruddin akhirnya mengalah dan menukar pakaian. Namun Humairah yang masih ego meminta Mirna membuang baju yang Amiruddin pakai sebelum ini. Amiruddin membantah kerana baju itu masih elok dipakai, tetapi Humairah menyuruh Mirna menjadikannya kain buruk jika tidak mahu membuangnya. Amiruddin hanya mampu menahan perasaan. Tiba-tiba, Humairah menyoal Amiruddin sama ada dia sudah bertukar nombor telefon dengan Dr. Afifah. Amiruddin terkejut dengan pertanyaan itu dan menafikan sebarang hubungan istimewa dengan doktor tersebut. Namun, Humairah semakin bengang menuduh Amiruddin menyukai doktor itu dan sengaja merahsiakan status perkahwinan mereka. Amiruddin hanya menjelaskan bahawa dia tidak mahu Humairah tidak selesa jika doktor itu mengetahui hubungan mereka. Tidak mahu memperpanjang perbalahan, Amiruddin memilih untuk keluar dari bilik. Humairah yang ditinggalkan sendirian semakin marah. Wajah Dr. Afifah seakan-akan terbayang di matanya, membuatkan perasaannya semakin bercelaru. Adakah dia sebenarnya sedang cemburu